Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat teh tarik menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula stir cikukidu teh tarik. Kemudian tekan start. Masukkan uncian teh atau serbuk teh. Kemudian masukkan air. Tutup dan masak selama 7 minit suhu 90 reverse speed 1. Dah siap? Keluarkan uncian teh atau tapis serbuk teh. Masukkan susu cair. Kemudian masukkan susu pekat manis. Masukkan secubit garam, tak nak letak pun tak apa ya. Tutup dan blend selama 10 saat, speed 8. Dah siap! Mudah kan? Tuangkan teh tarik ke dalam bekas atau gelas. Elok je kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.